Hari ni kita ada budak sombong ni. So hari ni kita nak pergi wedding. Nampak gemuk lah baby. Dah komen. Sini pasang. Cakap je lah cantik ke kurus ke. Tak nak. Betul lah rambut. Macam mana? Tepek, jadi lepek. Macam mana ni? Macam mana-mana lah buat lah. Saya nak buat macam ni, Macam tu. Buat lah sampai bila tu naik. Tak akan boleh jadi. Dia dah tak boleh ubah dah. Kalau nak ubah kena mandi. Boleh. You spray sikit. Okay. So sekarang ni kita akan pergi ke Ceras. Ceras nak menghala ke Bangi. So tengok kat sini 22 minit. Okay? Okay member? Nah. Imo ni member sebelah ni. Okay, bye. Okay. See you later. Bye-bye. Okay guys. Dah rekod ke belum ni? Dah ada gambar merah. Hari ni kita nak pergi wedding Abang Man. Sabar. Sabar. Tengok I sikit. Tengok situ. So kita pakai spek dulu. Alamak gelap terus tak nampak. Kenapa buka? Tak, nak tukar yang ni. Ish. Okey dah. Cepat tu maksud dia. Yang tadi lah tak ramai yang tu. Yang ni kecil, susah. Ya dah. See dulu. Head northeast on Jalan Okay, Tree smart. Formation 3, then make Okay. a U-turn. Nak kata apa tak? Tak cakap apa. Okay, bye-bye guys. Korang sebenarnya kan, kita siap-siap pun bukannya orang puji pun. Itulah realiti kehidupan. Tak perlu apa. Hello guys, we are back and now we at parking kereta to cari parking. This is my driver here. Hey, I'm not your driver. So, Mal kat mana Mal parking Mal? Tak jumpa ni Mal. Tolong Mal, please. Okay, itu je. Nanti kita jumpa kat dalam and kita jumpa kawan-kawan kita sekejap lagi. Bye-bye. Cakap. Cengeng. Hai guys. Nama kau? Hello guys. Orang dekat wedding abang aku Man. Dengar? Tak tahulah. Dengar aku. Bila dia buat. Hey guys. Hari ni Ni pengantin yang sebenar. kita nak bridesmaid je. Ayah pula. Wah. Macam makeup blusher. Dia Aku pun bridesmaid lah. Ya tu. Tapi kita orang unplan tau. Sebenar. Orang nampak. Semalam pun kita pakai baju biru unplan. Ani. Mimi je. Korang lah pengantin sebenar. Pengantin. Ni bridesmaid Sama je. Sebenarnya pengantinnya Yang tu. Yang hijau tu. jeng. Itulah orangnya. Ini kita nak ambil makanan. Boleh lapar. Kau pergi jalan sebab mungkin lapar. Lapar kan. Okay, let's. Tengok nampak lapar sangat. Hai. So, sekarang kita dekat wedding. Kita makan ayam dengan daging. Lawa ni nanti mana lagi Ben? Ha? Lawa ni nanti mana lagi buat? Cantik. Gambarnya. Cantiknya. Brother King. Sabar nak cakap. Okey, Brother Amirul Kahar. Datuk Wong mana dia? Aku mah. Datuk Wong ada. Saya nampak tu Datuk Wong on the way masuk. Wan Tiger.
Brother Amirul Khan. Mana dia? Mari cakap. Kesian ni, pengantin terus ni bukan nak bergambar. Cepat. Ini orang-orang kuat nama cepat jadi ni. Mana dia cepat? Satu wong. Saya ikut sana pula. Tengok. Taruh. Gerak. Iya. Macam protege ke? Saya nak tengok. Nak masuk. Berapa ribu kau beli? Tengok protege ni. Yang bukan tu. Lambai lah. Okey. Itu duduk. Dah fly tu. Tengoklah sini oi. Dia gantung di sini. Okey, kalau lagi yang nak bergambar tak ada penting. Tutup macam mana? Kita ada rezeki lah. Aku apply je. Semua yang aku boleh apply, aku apply. Tapi tengok lah kita ni. Hello guys. Saya nak beri Johor. Dah pula. Cakap lah. Tak nak. Kau ni tak nak. Tak nak. Tak nak. Okey, kemudian untuk sesi gambar. Oh, weh. Sana. Tadi ajak bukan ni bijak ni boy. Belakang ni bijak boy. Kamera ni dah nak kahwin kan? Apa orang ni? Belakang ni bijak boy. Okey. Baru kita nak ambil gambar. Tak apa, kita faham. Okey, baju tu kita pusat ke kiri. Betul. Okey, apa tu mana yang datang? Banyak stop lah. Okey. Kita orang dah datang sini 2 kali, kau kata JB jauh. Jauh muka JB sumpah. Muka JB ada apa tu? Okey, apa boleh naik atas bang? Naik atas boleh. Okey, terima kasih bang. Sekejap, Ada ke kau. kiri sikit. Dapat lagi kiri lagi. Hai. So kita dah sampai. Kita buat interview sikit lah. Cik bila rasa cik akan kahwin? Tak tahulah, tanya dia ke. Lambat. Next. Apa tu? Bila cik akan kahwin? Cik akan kahwin bila? Kenapa sebenarnya? Kenapa? Dia ada macam posing yang dia nak tiru. Oh, betul lah. Tinggi sangat. Aku macam gini. Apa dia tadi? Nak kahwin bila plan? Calon. Susah. Tak, tengah betulkan. Aku tengah betulkan. Korang. Dah. Cakap. Calon dah lari. Jadi 2028 lah kot. Perempuan ni? Ya. Saya masih single. Afi. Tekan saya kahwin. Balik sekali Lisa. Saya sekali Lisa. Benda ni. Singapura dia dekat sini ni. Kena bawa lagi. Kurang jajak bawah sikit kot. Technical wedding saya. Ya. Weh, nak cakap apa tu? Lambai. Weh. Okey. Asal kau ambil berapa? Saya nak buat apa? Pintan. Aku sikit lah. Bayar kau shooting pos ni. Ha? Balik kamar? Apa? Aku Pergi lah kerja tempat lain. tak. Kan mak aku suruh tolong masuk. Kena buat je. Oh, berniaga. Biasa lah. Wah. Nanti baru aku datang balik Johor. Ha? Nanti aku baru datang balik Johor. Kalau nak sih, Lambat selalu nampak. Kalau kita nak ambil. Kalau guna
Oi, cantik kan? Kena belakang daripada kamera. Jangan nak. Kita proses lagi. Okay. Kasih dah. Assistant. Hari ni banyak assistant. Okey, ha? Oi. Jom ambil gambar. Alu. Jom. Jom, Man. Jom, Man. Jom. Berapa tu? Okay, so sekarang dah pukul 3.53. Kita orang tengah tunggu yang perempuan solat dekat masjid dekat dengan hall. And kita dah keluar hall dah pun. Lepas tu sekarang ni kita orang on the way nak pergi Ampang, which is ada satu cafe ni. Cantik tau, tadi Fatin send dekat group. Sekejap I tunjuk. Macam tergila. Tengok ni. Sekejap This one. Nampak tak korang? Korang tak nampak. But it looks so good. Maksudnya macam dia punya vibing dia tu kan. Very vibe. So kita orang plan nak lepak situ. Lepas tu dalam pukul 6 ke 7 macam tu diorang gerak balik Seremban. And terus shoot to Johor. Sebab esok ada yang kerja. So macam tu lah. Jumpa nanti. Bye. Okay guys, we are back. So, kita dah sampai kat mana? Fine. Fine what? Fine shit. I don't know what is the... Oh, I tahu. Fine flour and cream Ada. ya ke? Mana yang lain? Tak lah. Yang lain kat mana? Satu. Apa? Dah. Okay. Boleh kan? It was so hot. Dah lah, dah boleh masuk kot. Panas ni. Bisa? Cakaplah something. Dekat Cafe Fine. Keluarlah balik. Dia masuk je. Kat Ampang. Ampang KL Kita dekat Ampang. Ampang Selangor. Pak kata Zuha. Siapa je yang ada? Siapa je yang ada? Yang ada, kita ada Hani. Kita ada Farhana. Bibi. Kita ada Nazuha. Dah tu je kan? Lagi 2 orang tak ada. Okay. Fatin dah masuk ke? Oh. Kilau.
Okay, bye-bye guys. Rekod, okey dah rekod dah. Korang ada plan nak kahwin tapi bukan dengan dia nak. Apa cakap elok, ayat tersalah. Hai guys, sekarang ni kita orang dekat cafe. Boleh. Online je di depan. Oh, salah. Kita sambung. Okay guys, sekarang ni Sekarang ni pukul 6 hari Ahad. ini pukul 5.8. So sekarang kita tunggu Akmal datang sebab sekarang semua dah cukup. Tapi Nuri memang tak ada. Nuri tak join. So apa lagi nak cakap? So sekarang ni kita tengah tunggu Mal. Tadi Mal kata dia tak nak pergi. Tak nak Sekarang datang. tak nak datang. Sekarang ni dia nak datang juga. Kita nak tunggu dia lah. Kedai nak tutup lagi 2 minit. So mungkin kalau bila lagi tu mungkin lagi setahun. Dia dengar-dengar lah. Bukan. Tentu bulan 7 tadi. Diam. Yang ni diam-diam tak ada tarik tiba-tiba dah pakai. Kenapa ke bawah? Senang kalau basic Tak cakap lah. Okay, dia cantik tu. Kedai dah tutup guys. Kedai dah tutup guys. Okay guys, kita orang dikurung. Stay tune. Okay guys, sekarang kita orang dah kena kurung dalam kedai. Sekarang pukul 6 tepat guys. Kita balik. Hai semua. Ada gambar ni. Balik lah guys. Weh, relax aduh. Rumah jauh guys. Alamak, tak penting tu. Rumah kita orang 4 jam. 4 jam kan? Ya. Trafik? 5 jam. Kau-kau ah? Ha? Ibu Syahid. Apa? Trafik kau nak tengok belum? Belum. Buka ah. Mungkin lagi jauh. Kasi korang balik trafik apa? Weh, trafik. Mana Mal? Okay, tak tahu. Hello guys. Mana Mal? Tak tahu. Di mana keberadaan Mal sekarang? Tolong. Kami menunggu ke
Kami menunggu kedatangan dia tapi tidak tiba-tiba. Sepatutnya masa yang diperlukan hanyalah 27 minit. Tapi sekarang hampir sejam menunggu dia sampai. Dia hantar family tunggu balik lah weh. Dia hantar family dia balik baru datang kita. So that's why dia tak sempat. Tak apalah. Macam mana? Hari ni kami nak balik JB. Guys, finally Mal dah sampai. Itu Mal. Maksudnya kalau aku pakai macam ni okey lah? Tak tahu. Jaket lah. Malas nak sarung. Panas. Dalam rumah aku tu security. Pasal ada aku pandai bumbu. Sanggup kau, Man. Adik aku yang macam. Adik kau sanggup. Dah lah pakai baju Melayu semua. Adik tu aku. Tadi Iman kau datang tak 5 minit dah. Ya tu. Dia tak apa tu hantar orang. Jangan gambar lah. Kawan ni kan nak kena balik. Nisa tak habis nak balik cepat. Apa pasal? Ambil diri kan drive. Saya kunci kat mana? Oh, kau nak ambil gambar. Kunci je lagi kau. Kunci dah. Dah senyap pula. 3 kit dalam bentuk Mas. Okay, Mal dah sampai cakap nanti Mas. Ya, hai semua. Minta maaf kerana lambat. Ada human yang meninggal yang bawa kunci rumah keluar. Macam tu. Sekarang kita tengah buat apa ni Mas? So kita nak ambil gambar. Mana? Sini. Ambil depan kedai yang dah tutup. Benda depan gambar tinggi-tinggi macam ni. Senyap tu. Elok lah. Okay dah. Jom masuk. Bye guys. Oh, kena matahari tengah mana. Menyala. Nak pergi tanda sayur air. Lepas lagi 2027. Kau pindah sini nanti? 2027. Sabar. Tak tahu lagi pindah sini tak. Serius lah. Kenapa kau rekod aku ni? Biar hari Miro Sini lah, sini lah, datang sini lah. Kau ajak makan mamak je. Okey. Tak ada duit ni. Mama okey. Aku rasa kau yang selalu pergi Zul. Kau yang masyuk. Tu dah ada lain dah. Terus lain kiraan. Dah asing saya siap. Dah asing lah. Okay, ucapan. Okay, ucapan terima kasih kepada semua kawan-kawan saya. Okay, sebab datang ke Selangor. Tunjuk. Ada alasan lain dah. Alasan yang boleh datang sini untuk kahwin je. Okay, next. Kita akan tunggu. Yang dinanti-nantikan. Lepas apa? Taken single. Anissa. Bukan. Oh, kau dah break tu kan? Tak jadi Tak nampak. Nampak? Dia taken dah single dengan orang yang sama. Betul lah. Macam lebih kurang. Okay lah, apa lagi? Aku tak payahlah. Aku masih Zuha apa yang lama tak jumpa kawan-kawan. Perjalanan kami. So, bye. Okay, doakan perjalanan kami. Buat kata Fatin, kita orang on the way nak balik Johor. Malam ni juga kita orang gerak apa. Selamat sampai demi Nisa kerja esok. Doa jalannya jangan berjauhan sangat. Tak mengantuk ya. Doakan Fatin tak mengantuk ya. dah minum kopi. Harap berfungsi. Tolong cakap subscribe. Jangan lupa subscribe. Hani. Bye. Barang-barang dah ambil Doakan kami selamat sampai ke Johor. Saya sampai sempat. Okay, bye. Boleh jalan. Okay. Take care kan. Okay. Oh. Okay, nanti update dah sampai. Okay. Dah jalan. Jangan gaji pula betul-betul tak lah. Bye. Apa dia? Weh. Allah dah lambat ni. Nak buat apa?
apa? Ah, nak apa? Start lah. No, tak boleh start. Okey. Bye. Hati-hati jalan weh. Okay korang. Jangan lupa baca doa. Okay. Jangan jauh weh. Mimi jangan rempit Mimi. Jangan tidur. Ya. Rempit tak apa, tidur. Mana ada? Okay, kalau Yang kantuk. belakang jangan nak menung sangat eh. Kita ada Hati-hati 3 orang lagi. yang ambil lesen. Dah kenyang tadi kan? Jangan. Bye. Bye. Lisa cepat sikit buat rancangan. Dah plan dah. Dah boleh jalan dah, dah boleh jalan. Cepatlah jalan. Okay, bye. Bye semua. Okay. Sekian daripada kami. Bye. Slow gym. Okey lah. Bagus. Ni yang panas ni. Sementara tak hujan yang panas ni. Okay, aku rasa Kita macam sini ni. Lagi depan ni, lagi depan ni. kau kena buka lombok ni. Kalau macam ni jadi. Ya Allah. Weh, dia satu dua tiga ya, satu lagi. Itu sehari ya. Weh, aku dah tutup mata tu. Ada lagi ke nak ambil? Okay, terima kasih Dian. Dah lagi. Dah lagi. Bonus. Kat Bunga hotel. berapa lagi? Bang, ni pulang dekat. Ini ke mana? Nak gambar ai. Ni dia nak tengok pula ni. Oh, baby. Lah. Okay. Kita jumpa dekat sana. Kita jumpa kat sana. Bye-bye. Tinggi dah. Nama tinggi. Okey, rekod bawah pula. Ya tu. Alamak. Oh, ini tinggi sebenar nak interview dia ni lah. Tak ada. Aku dah tinggi guys. Okay, cakap something untuk Miles sebab dia tak sampai lagi. Pada Mai, aku harap kau sampai dengan selamat. Kita tunggu kau. Hope you be fine ah. Oh, ini apa gaduh ni? Relax lah. Hai, dua orang ni. Dah matching. Di mana? Nisa. Apa yang berlaku ke depan tu? Pegang jap weh nak simpan tu. Inilah kes curang. Ni partner lain. Dia curang Okay. 2026. Partner lain. Ah. Sekarang ni misi mencari Ni dia punya B. Di. Dia punya B. Yang tu? Bobby. Dia punya S. Oh. Nampak laki bini bergaduh. Dekat dasar rumah tangga. Salah. Berlaku di Ampang. Orang tu kedai. Orang tu kedai.
Dah tutup dah. Kita ada kena alam kan? Kita ada macam tapi kau ada rumah kau nak kena bayar. Okay lah. 300 Bising sangat lah. mudahan. Kompos sorry. Tak butik dah. Aku ada tu je lah aku beli Oka tu pun tu dah. Nak nangis lah. Aku beli kasut yang apa? Ortus 8 pun. Ha. Itu memang kasut recovery run. Itu pun dah 300 lah aku beli. Nanti aku nak join half marathon ni tak tahu lah macam mana. Kau nak join chef? For today. Bye. Bye my bro. Thank you Domal. Tanya Domal. Sampai lagi. Bye. Bye guys. Bye bye. Bye. Take Hello. care. Okay, jom. Gelap bhai. Nampak. Gelap dah. Bella tahu lighting dekat mana. Okay bro.